warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati Nazim Masjid Al-Azhariyah, barisan para imam, para bilal, para AJK, para habaib, tuan-tuan guru, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu, berkumpul di rumah Allah. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin. Dia raya nak bagi boleh lepas ni, saya tak kisah. Orang kata, biasa orang bagi pada budak yang belajau. Saya masih mengajau tuan-tuan. Baik tuan-tuan, mana lagi 11 bulan bertemu balik pada Ramadan. InsyaAllah semoga kita semua dapat bertemu balik dengan Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan, semalam saya daripada Sungai Ramal Luau, saya duduk di Sungai Ramal Luau. So kemari daripada pukul 6 petang tadi ambil anak, saya lalu 3 highway tu, datang kemari sebelum azan maghrib. WCE, LKVE, mudah masuk mana tadi, kesah ke mana, 3 highway kan. Tak apalah. Semalam nak pergi ke Jenjarum daripada Sungai Ramal Luau, singgah sebuah Petronas dekat dengan Hospital Sedang. Kemudian sebabkan nak bayar duit minyak tu, saya tak guna settle, masuk ke dalam kaunter. Dan ada 2 kaunter, satu kaunter panjang, satu kaunter pendek. Mana tak ada orang, ada 2 orang dalam. Bila nak saya tengok, dah panjang, buat apa menunggu yang panjang tu Sebab memang tabiat orang Melayu suka beratur. Kalau tuan-tuan perhati, dekat tol tu, kalau dia punya beratur queue tu panjang, situ orang akan masuk. Walaupun yang lain kosong, yang tu juga dia orang Melayu dia suka beratur. Dan saya tengok dia kau panjang beratur, buat apa aku beratur panjang-panjang. Saya pun masuk ke tempat yang tak ada orang, yang 2 orang tu Dia saya beratur belakang dia, dia menyembang. Nak barang tu, nak barang ni. Dalam hati dia kata hawau lah, minta maaf tuan-tuan hawau ni kata orang Kelebang kecil Melaka, hawa bermaksud how are you tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi ke Kelebang kecil Melaka, hawau tu apa? Hawau tu how are you. Jawapan dia Ustaz, lahabau. Lahabau apa?